Bayangkan seorang murid, dia belajar siang malam, menghafal tanpa henti, menghadiri tuition setiap minggu, tetapi hatinya penuh dengan dengki, sombong, marah, benci kepada orang lain. Persoalannya, bagaimana ilmu mahu memberi manfaat jika hati sendiri penuh dengan kegelapan? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini ilmu bukan hanya masuk melalui akal tetapi juga melalui hati yang bersih dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang saya kasihi, hari ini ramai murid mahu berjaya. Kita belajar bersungguh-sungguh, kita mahu mendapat keputusan cemerlang, menjadi pelajar terbaik, membanggakan ibu bapa dan guru. Semua ini sangat baik. Namun, ada satu perkara penting yang sering dilupakan dalam perjalanan mencari ilmu, iaitu keadaan hati. Masalah sebenar hari ini bukan kerana murid tidak belajar. Masalah sebenar ialah apabila hati dipenuhi perkara negatif. Ada murid yang dengki melihat kejayaan orang lain, suka bermusuh, membenci guru, menyimpan marah dan ego, lebih membimbangkan. Ada yang merasakan semua ini tidak penting selagi mereka mendapat markah tinggi, sedangkan hakikatnya hati yang kotor akan mengganggu keberkatan ilmu. Kita perlu sedar, ilmu bukan sekadar untuk lulus peperiksaan. Ilmu sepatutnya membantu manusia menjadi lebih baik. Tetapi apabila hati dipenuhi sifat negatif, ilmu yang dipelajari sukar memberi kesan kepada jiwa. Masalah sebenar ialah apabila murid terlalu fokus menjaga keputusan peperiksaan tetapi lupa menjaga hati sendiri. Sedangkan hati yang tenang dan bersih membantu fokus belajar, memudahkan menerima nasihat, menjadikan ilmu lebih bermanfaat. Masalah sebenar ialah apabila murid membawa terlalu banyak kebencian dan ego dalam diri hingga hati menjadi berat untuk menerima kebaikan. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Hati yang bersih memudahkan ilmu masuk dan memberi keberkatan dalam kehidupan. 1. Hati yang bersih membantu kita mudah menerima ilmu. Apabila hati tenang, kita lebih fokus, lebih mudah memahami pelajaran, lebih mudah menerima nasihat guru. Sebaliknya, hati yang penuh kebencian dan ego akan mengganggu proses pembelajaran. 2. Sifat negatif merosakkan jiwa pelajar. Perasaan seperti dengki, sombong, pemarah, suka membenci orang lain akan membuat hati sentiasa tidak tenang. Dan apabila hati tidak tenang, sukar untuk ilmu berkembang dengan baik. 3. Ilmu yang berkat datang bersama akhlak yang baik. Murid yang menjaga hati dan akhlak lebih mudah disayangi guru, lebih mudah mendapat bantuan dan doa orang lain, lebih mudah berjaya dengan tenang kerana keberkatan ilmu sangat berkait dengan keadaan hati seseorang. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang murid sangat rajin belajar, namun dia sering dengki dengan kejayaan orang lain. Tidak suka melihat rakannya berjaya, mudah marah dan menyimpan kebencian. Lama-kelamaan, dia menjadi sangat tertekan. Walaupun belajar bersungguh-sungguh, hatinya tidak tenang. Kisah kedua, seorang murid lain sederhana sahaja, namun dia sentiasa menjaga hati. Dia bersyukur dengan apa yang ada, mendoakan kejayaan rakan-rakan, menghormati guru, mengelakkan pergaduhan, hatinya lebih tenang. Dia belajar dengan ikhlas dan positif. Perlahan-lahan, dia semakin berjaya dalam pelajaran dan kehidupan. Perbezaannya bukan hanya pada usaha, tetapi pada keadaan hati. Anak-anak murid yang saya kasihi, dalam perjalanan menuntut ilmu, jangan hanya menjaga buku dan jadual belajar, jagalah juga hati kita. Kerana hati yang bersih akan membantu ilmu menjadi lebih bermanfaat. Mulakan dengan refleksi, adakah hati kita dipenuhi syukur atau dengki? Adakah kita mudah memaafkan orang lain? Adakah ilmu menjadikan kita lebih baik atau lebih ego? Mulakan dengan langkah kecil, elakkan membenci orang lain. Bersyukur dengan rezeki sendiri, hormati guru dan rakan-rakan, memaafkan kesalahan orang lain. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda semua untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu murid menjadi insan yang cemerlang dalam akademik dan akhlak. Tekan butang subscribe sekarang.
kongsi video ini kepada rakan-rakan kerana kita mahu melihat lebih ramai murid menjadi generasi yang bukan sahaja bijak tetapi juga mempunyai hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Ingatlah, hati bersih, ilmu masuk. Kerana ilmu yang benar-benar memberi manfaat bukan hanya masuk ke dalam kepala tetapi masuk ke dalam hati dan membentuk kehidupan yang lebih baik. Teruskan belajar, teruskan menjaga hati. Kerana murid yang hebat bukan hanya hebat pada keputusan peperiksaan tetapi hebat pada jiwa, akhlak dan ketenangan hatinya. Terima kasih semua. Semoga anda semua menjadi murid yang cemerlang akademik, tinggi akhlak dan sentiasa mempunyai hati yang bersih, tenang dan dipenuhi kebaikan.